Keluarga Alia sangat gembira apabila menunaikan ibadah berpuasa. Walaupun anak-anaknya tidak berselera, tetapi mereka tetap bangun untuk mendapatkan pahala sunat. Walaupun begitu, ibunya tetap memujuk anak-anaknya dengan segala sesuatu yang lazat. Selepas bersahur, mereka segera menyiapkan peralatan sekolah. Di sekolah, mereka berjumpa dengan kawan baik mereka dan belajar tentang kebaikan di bulan Ramadan seperti melatih kita untuk bersabar dan diampunkan dosa. Sewaktu tiba di bazar Ramadan, mereka melihat pelbagai makanan dan minuman yang lazat. Mereka membeli makanan dan minuman mengikut nafsu mereka. Sewaktu tiba di rumah, ibu melihat mereka membeli banyak makanan dan minuman. Ibu menasihati mereka supaya jangan membazir kerana membazir itu adalah amalan syaitan dan perlu menjaga nafsu mereka. Selepas habis solat tarawih, mereka bermain bersama kawannya di depan rumah mereka. Sewaktu bersahur, mereka amat seronok kerana sahur pada hari itu ialah sahur yang terakhir. Selepas bersahur, mereka membaca Al-Quran untuk menambahkan pahala di bulan Ramadan yang mulia ini. Selepas solat subuh, mereka menyiapkan peralatan sekolah dan bersedia untuk ke sekolah. Sewaktu di dalam kelas, mereka amat teruja kerana mereka akan pulang ke kampung pada petang itu untuk meraihkan Hari Raya Aidilfitri bersama atuknya di kampung. Sewaktu perjalanan ke kampung, mereka singgah ke bazar Ramadan untuk membeli juadah berbuka. Setibanya di kampung, mereka disambut oleh atuk dan berbuka puasa bersama. Selepas berbuka puasa, mereka pergi ke masjid untuk menunaikan solat tarawih. Saya mengucapkan selamat berpuasa dan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin.